Ustaz, berapa kali Ustaz jumpa hantu? Oh, tanya tuan-tuan biar skema tuan-tuan. Jangan nampak macam kita tu takut. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulk wa lahul hamd. Yuhyi wa yumit. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa antal jawadul karim wa antal ghafurur rahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa ba'd. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz yang membuka majlis ilmu kita pada malam ini, yang saya hormati, yang saya kasihi, yang berbahagia Tuan Pengerusi masjid kita, Masjid Ibn Mas'ud, Cik Azhar ya, dan tim ahli jawatan kuasa, Al-Fadhil imam kita dan imam-imam dan bilal-bilal kita. Seterusnya lah, saya kira saya ingin menyatakan rasa hormat dan takzim saya kepada semua yang hadir dan berada dalam majlis ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan pertemuan kita pada malam ini adalah sebuah pertemuan yang nanti di hari akhirat, ketika kita berdiri di hadapan Allah dan Allah akan tunjuk balik apa yang kita lakukan pada malam ini, dan pada saat itu kita menjadi seorang hamba yang sangat gembira kerana Allah telah panggil kita ke rumahnya. Dan Allah Subhanahu wa taala bukan sekadar memanggil kita ke rumahnya untuk melakukan solat jamaah, tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita orang-orang yang mengimarahkan rumah Allah. Dan agama ini yang menjadikan dia makmur dan imarah adalah ilmu, amal, ibadah, ukhuwah. Dan itulah yang saya doa ke hadrat Allah yang bakal kita sama Allah berikan dalam majlis kita pada malam ini. Semua yang dikasihi sekalian, dalam perbincangan yang sebentar di antara waktu maghrib dan isyak, saya seorang hamba Allah yang sangat taif dan fakir ini mengucapkan terima kasih kepada pihak masjid dan apatah lagi tuan-tuan kerana memberikan kepercayaan kepada saya, yang mana dapatlah saya insya-Allah bersama dengan sahabat saya Akhi Alif bertemu muka dengan insan-insan yang saya yakin mulia di sisi Allah yang ada di sini. Saya doa satu doa kepada Allah
Allahumma kama allafta bainal ansari wal muhajirin fa'allif bainana wa baina qulubina. Ya Allah, seperti mana Engkau pernah menyatukan hati di kalangan golongan Ansar dan Muhajirin. Ya Allah, satukan hati kami, wahai Allah. Satukanlah kami, ya Allah, kerana semua yang dikasihi sekalian, apabila masjid tidak berjaya menyatukan hati umat Islam, apabila masjid tidak mampu mengeratkan hubungan hati di kalangan umat Islam, ada harga yang kita kena bayar dan harga tersebut tersangat mahal. Apakah harga yang patut dibayar oleh kita saat masjid kita tidak dapat mengikat hati-hati kita seperti mana terikatnya hati di kalangan golongan Ansar dan Muhajirin? Apa harga dia, tuan-tuan? Yang kadang-kadang kita terlepas pandang, yang menjadikan masjid ini bukan tempat kita saling bersalaman, saling kita berpelukan dengan penuh rasa ukhuwah tanpa mengira siapa kita. Semua yang dikasihi sekalian, saya nak sebut harga yang kita kena bayar. Dan saya sebut ni biasanya di mana-mana. Supaya pada malam ini kita duduk dan kita renung. Rupanya, apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah, tak tahu kenapa, tetapi kita telah tidak melaksanakannya. Tuan-tuan, saya cari tadi klip video, bagaimana seorang anak di Palestin umur 14 tahun. Ibu di rumah sakit yang panjang. Saya kebetulan, Allah beri sedikit ruang satu masa dulu, boleh masuk ke Palestin melalui jalan Rafah dan masuk ke Gaza. Dan pada masa ketika belum peperangan yang dahsyat ini, itu sudah cukup saya melihat tidak ada binaan melainkan akan ada kesan tembakan-tembakan. Dan setiap kita masuk pada rumah-rumah, kebanyakan dalam rumah tersebut akan ada terlantar seorang yang sakit disebabkan oleh kesan peperangan. Ada bayi yang lahir ketika letupan bom yang sangat kuat sehingga pecah gegendang telinga dia. Ada anak-anak yang lahir ketika dia dalam keadaan bermain kerana kuatnya ledakan bom, pecah pembuluh darah pada matanya, bercucuran darah. Dan ini kita lihat hampir pada setiap rumah. Itu satu masa dulu. Dan sekarang tempat yang saya dah pergi dah jadi padang jarak, padang terkukur. Klip video yang saya yakin tuan-tuan juga nampak, seorang anak umur 14 tahun. Ahlan. 14 tahun, ibu dalam keadaan sakit dan tidak punya makanan. Anak berjalan sejauh 7 batu untuk cari di mana tempat dia boleh beri makan. Dan akhirnya dia berjalan, saya nak ringkaskan saja, sebab saya nak sebut satu benda yang umat Islam dah terlepas pandang. Yang benda tersebut mesti bermula dalam masjid kita. Kerana andai masjid tidak boleh menyatu hati umat Islam, maka tidak ada lagi tempat. Ke tuan-tuan ada cadangan? Umat Islam insya-Allah bersatu di pasar malam. InsyaAllah umat Islam akan bersatu di stadium bola. Andai semua tempat-tempat, andai masjid tidak mampu mengikat hati kita dengan kasih sayang. Saya sedang cerita harga yang kita kena bayar. The price that we have to pay. Apa harga dia, tuan-tuan? Anak kecil ini berjalan 7 batu, akhirnya dia dapat hanya sekeping roti untuk dia berlari pulang untuk beri makan pada ibunya. Dan anak kecil yang tak ada dosa ini berlari hanya untuk pulang bawa sekeping roti pada ibu yang sedang sakit. Dengar bunyi tembakan berdas-das dan tembakan tersebut tepat pada belakangnya dan mengena bahagian kepalanya. Dia rebah dan jatuh. Ini dirakam, tuan-tuan. Dan kita lihat bagaimana air matanya mengalir berkaca-kaca bercampur dengan darah.
dan tangannya seolah menggapai ibunya yang dia nak serahkan roti itu. Dan cuba bayang roti yang kita makan, kita sapu dengan butter dan mentega. Tetapi anak ini dalam keadaan dia menggenggam roti tersebut dengan harapan dia dapat beri pada ibu dia. Darah merah dia menyerap dan sehingga kemudian roti tersebut dipenuhi dengan darah pekat daripada tubuh seorang anak. Tuan-tuan, Zionis tak sampai 10 juta orang dan dia boleh buat semahunya. Sedangkan kita umat Islam di seluruh dunia ada 2 bilion umat Islam. Seandainya tuan-tuan dalam masjid ini memang tak ada berapa ada kerja, boleh jumpa dengan pengerusi insya-Allah. Saya nak minta dia buat satu kerja mewakili kita semua. Apa kerja dia tuan-tuan? Tolong bilang saja satu untuk capai 1 bilion. 1, 2, 3, tolong bilang. Agak-agaknya tuan-tuan bila habis kalau seorang nak bilang 1 sampai 1 bilion? Jawapannya adalah dia akan habis setelah 24 tahun. Punya banyaknya tuan-tuan, baru 1 bilion. Umat Islam bukan 1 bilion, tetapi 2 bilion. Tetapi kenapa 2 bilion tak mampu tolong saudara kita di Gaza? Balik kepada kita telah meninggal apa yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah. Kita telah tidak menganggap penting apa yang Rasulullah perjuangkan bermati-matian. Apa dia? Ukhuwah, kasih, sayang. Dan tidak ada tempat Nabi pertaruhkan untuk kita bina kasih sayang. Dan sebab itu saya doa ke hadrat Allah, ya Allah, seluruh ahli qaryah yang berhimpun di Masjid Ibn Mas'ud ini, ya Allah, siapapun, apapun, di manapun, maka di sinilah tempat kita mengeratkan ukhuwah sesama kita. Dan insya-Allah kasih sayang sesama kita akan menjadi magnet untuk menarik lebih ramai orang untuk datang. Mereka akan rasa rugi kerana di luar sana orang tidak akan bertemu berkasih sayang melainkan ada duit, ada kepentingan. Tetapi di sini kita datang, kepentingan kita hanya satu. Kita nak bina hubungan dengan Allah. Kita nak bina hubungan sesama kita. Maka ya Allah, saya harap Allah jadikan itu pada kita bersama. Boleh tuan-tuan aminkan? Amin ya Rabbal Alamin. Baik semua yang dikasih sekalian, maaf saya mukadimah macam panjang sikit kan tuan-tuan, trauma kan? Kalau macam ni mukadimah 20 minit ni tuan-tuan, berapa panjang ceramah dia. Jangan risau tuan-tuan, saya tak ikut skema. InsyaAllah dalam masa, insyaAllah akhi saya akan peringatkan saya 9 suku saya kena habiskan bicara ni sebab nak kena kejar flight. Maafkan saya tuan-tuan, tapi tuan-tuan tentulah lega kan? Alhamdulillah, ingat ceramah sampai pukul 10. Jadi ceramah kita tak panjang, tapi wahai Allah, walaupun bicara ni tak panjang, tapi janganlah pendekkan ilmu kepada kami wahai Allah. Janganlah pendek faham kepada kami, sebab Nabi menyebutkan dengan jelas, kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imamul Bukhari daripada Muawiyah, kata Nabi, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Apabila Allah nak seorang itu menjadi baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan fahamkan dia dengan mendalam soal agama. Jadi ya Allah, faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Ya Allah, fahamkan kami soal agama dan fahamkan kami tentang takwil, memahami sesuatu perkara dengan mendalam. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, semua yang dikasihan, saya ni ada nak minta izin terlebih dahulu sebab saya rasa rugi sangat bila saya tengok insan-insan yang mulia ada dalam masjid ni tuan-tuan. Andai kita berbincang tetapi kita tidak menggunakan satu senjata yang paling ampuh kepada kita. Dan kita semua tahu bahawa senjata yang paling ampuh adalah doa. Jadi sepanjang kita berjalan, itu pun kalau tuan-tuan izinkan, saya cadang insya-Allah sepanjang bicara ini
mungkin kita akan berhenti untuk kita baca sedikit doa sama-sama. Itu pun kalau tuan-tuan izinkan. Kalau tuan-tuan tak izinkan, saya terpaksalah skipkan saja. Jadi saya kena tanya tuan-tuan untuk mohon izin, boleh ke tuan-tuan kita baca, ada doa yang kita baca sama-sama? Boleh ke? Boleh? Masya Allah, baik sungguh. Tempat lain tak boleh tuan-tuan. Kalau macam tu saya nak ajak kita mula dengan satu doa. Dan doa ini adalah doa yang ada, dan kalau kita tengok kelebihan doa ini yang ditulis oleh ulama adalah sekiranya seseorang berhadapan dengan sesuatu sakit yang berat, maka doa ini sangat membantu untuk kita sembuh atau ditunjukkan jalan kesembuhan. Atau yang kedua adalah sekiranya kita memikul satu beban yang berat, maka dengan asbab doa ini Allah akan lepaskan, kerana Allah pemilik segala sesuatu, maka Allah boleh beri. Mungkin dengan asbab kita Allah panggil pada malam ini, lantas kita baca doa, dan kata Syekh Athaillah Skandari, dia kata idza atlaqa lisanaka fit talab fa'lam annahu yuridu ay yu'tiyak. Apabila Allah jadikan lidahmu bergerak untuk meminta, Allah sebenarnya memang nak memperkenankan bagi kamu apa yang kamu pinta. Jadi kita baca insya-Allah ya tuan-tuan. Dan tak jadi salah kalau kita kata saya ambil masa sebentar, ada sesuatu hajat yang kita nak panjatkan ke hadirat Allah, kita sebut dan sambil kita baca bersama doa ini insya-Allah. Kita ada hajat-hajat kita kan, yang kita nak Allah Subhanahu Wa Taala tunaikan, maka kita harap dengan sebab kita baca beramai-ramai dalam majlis ini, Allah Subhanahu Wa Taala tunaikan. Okey semua? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sama-sama tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah wa kafa. Sami'allah liman da'a. Laisa wara Allah muntaha. Man tawakkala 'ala Allah kufi. Wa man i'tasama billah naja. Saya ulang sekali lagi. Dan malam ni tuan-tuan bukan kita nak exercise baca, memang kita minta betul-betul. Kita minta betul-betul bagi pihak diri kita. Kita minta betul-betul bagi pihak keluarga kita. Kita minta betul-betul bagi pihak anak kita. Mungkin ada di kalangan kita anak kita yang mungkin bertungkus lumus. Ada anak kita yang mungkin terpaksa jadi Grab, yang kemudian berjalan di celah-celah kereta yang sangat berbahaya. Dan kita minta, ya Allah, andai ini adalah doa yang kita panjatkan untuk keselamatan bukan kita juga saja, tetapi untuk seluruh keluarga kita. Mungkin ada di kalangan saudara-saudara kita jauh, yang dikasihi tinggal jauh di negara kita, maka kita doakan juga untuk mereka. Agar Allah menjaga mereka, memelihara mereka dengan penjagaan yang paling sempurna. Sekali lagi kita baca, hasbunallah wa kafa. Sami'allah liman da'a. Laisa wara Allah muntaha. Man tawakkala 'ala Allah kufi. Wa man i'tasama billah naja. Bacalah tuan-tuan, sebab lepas ni kita, kalau saya baca seorang tak sama dengan saya baca dengan tuan-tuan yang mulia. Hasbunallah wa kafa. Sami'allah liman da'a. Laisa wara Allah muntaha. Man tawakkala 'ala Allah kufi. Wa man i'tasama billah
naja. Amin ya rabbal alamin. Semua yang saya kasih sekalian, ad-dahru mahmatala. Masa walau sepanjang mana, setiap kita akan datang satu titik. Umur walau sepanjang mana bilangannya, orang itu akan datang satu titik. Dan malam ni tuan-tuan, kita bincang tentang titik tersebut. Kerana titik yang kita kena lalui dan pergi tersebutlah tuan-tuan, dan kita semua dalam kita melakukan kebaikan. Kita lakukan kebaikan, dan kita kena letak kefahaman dalam diri kita tuan-tuan, kebaikan yang kita lakukan ini adalah untuk sampai ke kemuncak berada di titik tersebut. Kadang-kadang kita terlupa. Kadang-kadang sibuknya kita dengan dunia, kita tak perasan. Tuan-tuan, bila sampai pada titik tersebut, saya akan sampai pada titik tersebut, kita semua akan sampai titik tersebut. Dan bila kita sampai ke titik tersebut, tuan-tuan, kita hanya ada dua yang kita terpaksa lalui. Di dunia ni macam-macam. Nak datang masjid boleh, tak datang masjid boleh, nak pergi kedai kopi boleh, nak duduk sembang boleh. Tetapi bila sampai titik tersebut, kita tak boleh pilih, tetapi akan berlaku seorang tu salah satu hanya daripada dua benda. Dan sebab tu bila saya sebut penyataan ini tuan-tuan, menjadi kesedaran dalam diri kita, setiap kebaikan yang kita lakukan sebenarnya bukanlah untuk baik pada hari ini, tetapi sampai ke muncak pada titik tersebut. Dan malam ni, marilah kita cuba merenung bagaimanakah nasib kita bila sampai pada titik tersebut. Apakah keadaan yang kita harapkan dan apakah keadaan yang kita tak nak ianya berlaku. Apakah nama titik tersebut? Tuan-tuan semua menjawab dengan serentak dan faham. Titik tersebut adalah kematian. Sebab Allah kata kullu nafsin, setiap jiwa za'iqatul maut, dia akan za'iqah, dia akan rasa yang namanya kematian. Saya tak nak cerita kematian pada malam ni, tetapi kita nak cerita apabila sampai pada titik tersebut, semua yang dikasihan rupanya akan berlaku pada setiap orang dalam majlis ini tuan-tuan. Sama ada salah satu daripada dua keadaan. Apa salah satu daripada kedua keadaan? Yang pertama, ada orang yang dia akan pulang pada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Dan kita juga ada di kalangan seseorang, dan kita minta janganlah kita akan pulang pada su'ul khatimah. Jadi sebab tu tuan-tuan, rupanya solat maghrib yang kita buat, majlis ilmu yang kita sedang duduk, bukan untuk sekarang, tetapi supaya bila kita sampai pada titik tersebut, maka titik yang kita jumpa adalah dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan baik. Sebab Nabi sebut dalam hadis, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal kita tuan-tuan, Allah hanya kira bagaimana kita sampai ke penghujung. Dan sebab itulah muhasabah kita pada malam ini. Itulah muhasabah kita pada malam ini. Dalam keadaan kita buat amalan, kita bercakap dengan orang, kita berniaga, kita bekerja, kita cari rezeki, kita pulang rumah, jumpa keluarga kita, kita buat amanah seorang isteri, kita buat amanah sebagai seorang suami, kita lakukan amanah sebagai seorang ayah, kita datang ke rumah Allah yang namanya tempat yang paling Allah sayang. Dan tuan-tuan, semua benda ini adalah untuk mencapai bagaimana kita dalam keadaan husnul khatimah ataupun su'ul khatimah. Semua yang dikasih sekalian, kita ingat ya, Nabi sebut dalam hadis, dan hadis ini kebanyakannya difahami oleh kita semua sebab ada dalam hadis Arba'un Imamun Nawawi. Sebab biasanya kan kalau hadis Imam Nawawi ni ramai orang ingat. Salah satu yang awal daripada hadis Imamun Nawawi adalah dalam riwayat Imam Muslim. Dan
Kebetulan pula hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud yang kita pinjam namanya untuk kita jadikan nama masjid kita. Dan berkata dalam hadis itu daripada haddatsana Ibnu Mas'udin Abi Abdurrahman wa huwa qala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa sadiqul masduq. Ibn Mas'ud apabila dia nak meriwayatkan hadis ini, dia menyandarkan bahawa Nabi itu ada satu sifat. Dan sifat Nabi adalah benar, lagi dibenarkan. Nabi bukan sekadar benar, tetapi dibenarkan oleh orang lain. Maka kemudian barulah Ibn Mas'ud meriwayatkan. Mungkin saya tak baca panjang hadis tersebut, sebab dia bermula dengan kata Nabi SAW, Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilaihi al-malak fayanfuhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi 4 kalimatin bi katbi rizqihi wa amalihi wa ajalihi wa shaqiyyun aw sa'idun. Saya nak ambil yang ni ya tuan-tuan. Fa wallah alladhi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'mal bi amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fayusbiqu alayhi al-kitab fay'amal bi amali ahli an-nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'mal bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fayusbiqu alayhi al-kitab fay'amal bi amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Tuan-tuan, kita tengok hadis ni, saya nak bawa pada part. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi berkata, mari sama-sama kita duduk dalam keadaan tenang pada malam ini. Dan sambil kita cakap ni tuan-tuan, tuan-tuan tolong bacakan doa untuk saya dan kita semua. Ya Allah, sudahkanlah hidup kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, janganlah sudahkan hidup kami dalam keadaan su'ul khatimah. Baik. Apa dalam hadis tadi tuan-tuan? Pada part yang saya nak kita nampak dan kita renung. Nabi kata apa? Fawallahi alladhi la ilaha ghairuhu. Aku bersumpah, Nabi kata, demi Allah yang tidak ada Tuhan melainkan Allah. Nabi tuan-tuan bila bersumpah itu satu benda yang sangat penting. Sebab dalam hadis tuan-tuan, saya buat contoh ya. Kalaulah Nabi bersandar dan Nabi betulkan duduknya. Lepas itu cakap Nabi jadi penting. Atau mungkin Nabi duduk, kemudian Nabi berdiri. Bila lepas Nabi berdiri, cakap Nabi penting. Sekarang Nabi bersumpah. Dan bicara ini sangat penting untuk saya dan untuk setiap kita yang Allah panggil dalam majlis taman syurga pada malam ini. Apa kata Nabi? Nabi bersumpah demi Allah yang tiada Tuhan melainkan Dia. Akan ada di kalangan kamu, kata Nabi. Inna ahadakum. Sesungguhnya akan ada di kalangan kamu. Yang beramal dengan amalan ahli syurga. Dia beramal dengan amalan ahli syurga. Sehingga dia dan syurga itu kadar nak masuknya hanya pada satu hasta sahaja. Tetapi datang baginya ketetapan. Tiba-tiba dia berubah. Dia melakukan amalan ahli neraka. Dan kata Nabi, orang itu Allah bakar dalam neraka Jahannam. Cuba bayang tuan-tuan buat baik, buat taat, menjelang sehasta lagi nak mati. Tiba-tiba dia berubah. Dan kemudian dia melakukan amalan ahli neraka dan Allah campak dia dalam neraka menjadi ahli neraka. Dan Nabi sebut pula, wa inna ahadakum la ya'mal bi amali ahli nar. Akan ada di kalangan kamu yang melakukan amalan ahli neraka, dia dengan neraka hanya tinggal satu hasta je nak masuk. Tiba-tiba menjelang mati,
dia berubah melakukan amal taat. Kata Nabi, dia masuk dalam syurga. Jadi sebab tu tuan-tuan, bila kita melakukan ketaatan, marilah kita tengok ke depan. Bagaimanakah saat aku mati nanti, saat aku datang titik tersebut, adakah aku husnul khatimah ataupun su'ul khatimah? Saya tuan-tuan, ada buat satu program untuk satu badan korporat besar, tanpa perlulah saya sebut namanya. Dan program saya adalah latihan untuk kaki tangan yang bercerita tentang kecemerlangan organisasi, kekuatan, resilient, pembinaan diri. Itu topik dia. Habis program tuan-tuan, tiba-tiba bahagian HR tu, dia bagi tahu pada saya, dia kata, Ustaz, ni company besar tuan-tuan. Company ni multinational company. Boleh ke kalau saya nak minta Ustaz uruskan satu program namanya adalah pengurusan jenazah. Saya pun terkejut tuan-tuan sebab kita baru cerita tentang company. Kita baru cerita tentang pencapaian dan peningkatan prestasi syarikat. Tapi tiba-tiba cerita tentang nak buat kursus jenazah. Saya pun tertanya-tanya, kenapa tiba-tiba nak buat program sebegini? Rupanya tuan-tuan, Masya Allah, dia cerita pada saya. Rupanya dia kata, seminggu sudah berlaku, mereka ni tuan-tuan, syarikat yang bekal elektrik kepada TNB. Macam itulah lebih kurang. Jadi, bila mereka bekal elektrik tu mereka bekalkan daripada plant mereka, berlaku di satu tempat pengagihan elektrik ni tuan-tuan, macam tak berfungsi. Jadi, dia cerita, biasanya dia hantarlah dia punya engineer yang kanan untuk buat troubleshoot. Buat maknanya, di mana masalah, kat mana dia punya yang berlaku. Dan biasanya dia bawa lah senior dan junior dan juga pelatih-pelatih lah untuk pergi kawasan tu. Nak cerita ni tuan-tuan, biasanya hamba Allah yang senior ni, bila dia buat troubleshoot bahagian elektrik ni tuan-tuan, dia ada SOP lah. Ada macam mana nak buat itu, buat ini. Tapi tuan-tuan, dia ni, hamba Allah ni, dia masuk, manakah? Saya tak nampak kalau ada tiang tongkat. Ada tongkat kat atas tu. Tuan-tuan, kawasan tu, wire tembaga tu, copper tu, lebih kurang besar lengan ni. Dan kemudian dia masuk, dia pergi, sedangkan dia mengajar prosedur keselamatan di tempat kerja, dia masuk tuan-tuan, dia terus pergi, dia pegang wire elektrik daripada tembaga sebesar ni tuan-tuan. Tak tahu berapa ribu voltan. Dan tuan-tuan tahu jadi apa? Mungkin dia sangka kat situ tidak ada aliran elektrik yang tak biasa dia buat sebab dia ada prosedur. Dia pegang saja tuan-tuan. Elektrik masuk dalam badan dia, meletup seluruh badan dia tuan-tuan, pecah. Dan daging dia berterabur pada semua bilik. Dan HR ni kata, Ustaz, kami sedarlah rupanya syarikat kita ni, kalau boleh biarlah kita sendiri uruskan. Saya pun, tuan-tuan jangan cerita kat orang ya, janji ya. Saya tak mahir urus jenazah tuan-tuan. Kalau sekadar 1-2 jenazah keluarga tu tuan-tuan, tak bolehlah sampai nak level buatkan kursus jenazah. Maka tuan-tuan menyebabkan saya berfikir level company macam ni saya kena panggil yang paling pakar untuk buat program. Ringkas cerita sebab malam ni panjang tak panjang, maka tuan-tuan akhirnya saya cari seorang-seorang pergi masjid mana yang urus jenazah. Saya tanya dia punya latar belakang, saya kata tak cukup lagi.
Dan akhirnya tuan-tuan, saya dapat nombor seorang pengurus jenazah yang level dia tuan-tuan, dia urus jenazah, dia urus jenazah sejak daripada dia mula habis belajar sampai sekarang. Ayah dia urus jenazah, tok dia urus jenazah. 3 generasi urus jenazah. Dan saya tengok dia punya urus jenazah pada masa saya jumpa tu dah lebih daripada 1000 jenazah. Saya rasa sesuai lah kot. Kalau di sini ada yang lebih daripada itu, tolong angkat tangan untuk saya bandingkan. Kalau sekadar 20 orang, 30 orang, saya rasa saya tak ada lagi nak ajak. Maka saya dapatlah kandidat calon ni tuan-tuan, dan saya nak cepat saja. Saya pun telefon, akhirnya dapat. Rupanya tuan-tuan, bersembang dengan orang yang urus orang hidup lebih mudah rupanya berbanding urus orang mati tuan-tuan. Sebab dia lompat daripada satu hospital ke satu hospital, terutamanya pada kes-kes yang berat tak boleh diuruskan, maka dia uruskan. Akhirnya, dengan cepatlah tuan-tuan. Akhirnya, kami dapat satu appointment di set. Tuan-tuan tahu, set appointment tersebut pada pukul 12 malam. Kat mana location yang saya bagi nanti. Tapi sebab penting saya kena hantar nama dia untuk kami buat program, maka akhirnya pukul 12 malam tu dia bagi location. Saya pun tekan location tuan-tuan, follow, masuk kanan, masuk kiri, dan akhirnya dia kata parking kereta kan dia buat titik tu kena berjalan tuan-tuan. Maknanya kereta tak boleh sampai, saya kena berjalan. Dan akhirnya saya berhenti kat phone tu, dia kata kamu you have reached your destination, kamu dah sampai kat destinasi. Tuan-tuan tahu kat mana destinasi tu? Kat mana kak? Agaknya? Janganlah menakutkan saya tuan-tuan. Ada sahabat kata kubur. Tuan-tuan, rupanya destinasi akhir adalah bilik jenazah. Saya datang seorang pukul 12.30 malam tuan-tuan, sampai kat situ, saya pun ya Allah, tengok bilik jenazah. Saya pun call, dia kata, Ustaz kat mana? Dah dalam ke? Ada kat dalam. Dia kata ada satu kes lah Ustaz, dia kena pergi ke hospital nak settle. Boleh tak Ustaz tunggu ana? Saya kata nak tunggu kat mana ni? Tuan-tuan dalam keadaan gelap dah ni. Dia kata Ustaz buka je pintu bilik tu, dia kata sebab dia insya-Allah saya tak kunci tadi. Saya masuk dalam tu tuan-tuan dengan peti yang banyak, dengan sejuk yang lain macam tuan-tuan. Saya nak call, dia dah kata Ustaz tunggu saja. Dia kata kat situ ada satu macam lebih kurang meja stainless steel. Ustaz duduk kat situ Ustaz. Tunggu saya sampai. Tuan-tuan tahu pukul berapa dia sampai? Hampir pukul 2 pagi. Saya duduk kat situ masa tu lah bercampur doa makan pun keluar tuan-tuan. Ingat dah baca doa pendinding, terkeluar doa makan, doa tidur, semua keluar tuan-tuan. Nak baca ayat kursi, Masya Allah tertukar dengan ayat laqad ja tertukar dengan ayat Masya Allah. Akhir sekali bergegas-gegas pukul 2 baru dia datang tuan-tuan dengan PPE dia. Dia salam, dia peluk, minta maaf, dia kata ada urusan. Tak apalah. Saya pun tuan-tuan tanya dia soalan. Saya tanya dia soalan, dia kata Ustaz, ya, saya nak tanyalah. Tapi tanya tu tuan-tuan mesti cara berwibawa, jangan nampak kita tu takut. Kena jaga juga tuan-tuan. Saya tanya dia, kata Ustaz yang menguruskan jenazah di bilik jenazah, dan dia pernah uruskan sampai kubur ni tuan-tuan, betul-betul seorang. Kubur yang tak dituntut, yang memang hospital dah lebih loaded daripada bilik dan kenderaan. Dia pernah urus seorang, dia minta orang gali kubur, dia hantar seorang-seorang, dia pun ada tuan-tuan. Saya tanya dia soalan, Ustaz, berapa kali Ustaz jumpa hantu? Oh tanya tuan-tuan biar skema tuan-tuan. Jangan nampak macam kita tu takut tuan-tuan. Saya tanya berapa kali Ustaz jumpa hantu? Tuan-tuan dia jawab apa? Dia kata Ustaz, ana ni tak tahulah. Dah urus jenazah punya banyak, pergi setiap kubur, bilik jenazah, semua. Tak pernah sekali pun saya jumpa hantu dia kata. Saya tak tahu dia kata. Dalam hati saya, kenapa tadi tak bagi tahu awal, benda-benda penting macam ni tuan-tuan. Sebab sepanjang saya duduk zikir dalam tu tuan-tuan, asal bunyi je tuan-tuan terbayang benda-benda keluar daripada peti tu tuan-tuan. Rupanya bunyi cicak. Baik, semua yang saya hormati dan saya kasih jalan, bukan itu yang saya nak cerita pada tuan-tuan. Yang saya nak cerita pada tuan-tuan adalah soalan saya.
Saya tanya Ustaz dah urus banyak jenazah. Sebelum kami bincang pasal program, saya tanya dia satu benda yang penting untuk saya dan untuk tuan-tuan pada malam ni. Dan ini tuan-tuan, bukan dalil. Saya cakap ni bukan dalil, ni cerita pengalaman. Ibrah. Kalau dalil kita cari dalam kitab. Saya tanya dia soalan, Ustaz urus banyak jenazah. Ustaz berhadapan dengan wajah-wajah kematian. Saya nak tanya Ustaz satu benda je. Sebab nanti saya juga akan pulang dan berbaring. Setiap yang ada di sini, tuan-tuan, akan datang satu masa kita akan berbaring. Kita tak boleh sebegini mengangkat tangan. Kita tak boleh menadah. Kita tak boleh nak zikir. Ustaz uruskan jenazah. Saya nak tahu satu je. Sebab kita tahu ada orang yang akan pulang dalam keadaan husnul khatimah. Ada orang yang pulang dalam keadaan su'ul khatimah. Ustaz, ada tak tanda yang Ustaz nampak sebab Ustaz dah urus 1000 jenazah? Ada tak tanda yang Ustaz nampak kalau orang tu husnul khatimah atau sekiranya dia su'ul khatimah? Ada tanda tak? Saya nak tahu tanda je kata. Ketika saya tanya soalan tu tuan-tuan, nada suara dia jadi sangat perlahan. Sampai saya kena tunduk dan dengar dia cakap. Dia kata apa? Dia tengok pada peti jenazah, peti mayat yang banyak tu tuan-tuan. Dia terus bisik pada saya. Dia kata, Ustaz, saya ni bila uruskan jenazah, saya ada satu amanah. Amanahnya adalah saya tak pernah boleh cerita apa yang berlaku kepada orang tentang apa yang berlaku pada jenazah. Maksudnya dia tak boleh sebut, fulan tu. Maksudnya itu amanah. Dan saya yakin yang menguruskan jenazah kita buat benda yang sama. Maknanya, apa pengalaman dengan si mati yang dia urus, itu adalah merupakan perkara yang dia tak boleh cerita pada orang. Itu dia cerita dulu. Tapi sebab Ustaz tanya pada saya, secara umum, atas pengalaman saya, tanda orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah atau su'ul khatimah, dia berhenti sekejap. Dan dia cakap, tuan-tuan, Ustaz, wallahi ada tanda. Dia kata, Ustaz, wallahi, saya boleh kata, dia kata atas pengalaman saya, jenazah bila dia pulang pada Allah, ada tanda orang tu mati husnul khatimah atau su'ul khatimah. Walaupun dia kata di dunia kita boleh tutup, ketika dunia kita boleh tutup dengan cakap-cakap baik-baik kita, mungkin pakai yang orang kata baik. Dia kata, Ustaz, ketika terbaring macam tu, andai orang itu husnul khatimah, maka nampak tanda husnul khatimah. Dan andai orang tu su'ul khatimah, boleh nampak, dia kata. Mula-mula dia uruskan, dia ternampak, dia perasan tuan-tuan, tetapi dia jadi satu kerja dia nak tahu apa latar belakang. Apa latar belakang. Dan dia pun simpan saja. Dan kemudian lama-lama dia tak payah tanya dah, dia tengok. Dia pernah, dia kata, jenazah yang dinampak dalam keadaan su'ul khatimah. Mungkin orang tak perasan, dia kata. Saya menangis, dia kata. Sebab, cuba bayang, kalaulah mata kasar nampak tanda tersebut, bagaimanalah nasib dia nanti masuk dalam kubur. Bagaimana nasib ketika dia masuk ke dalam kubur yang mata kita tak nampak lagi dah. Bagaimana saat yang dikata bumi yang mencengkam dan kemudian menghimpit dia begitu teruk. Bagaimana malaikat yang memukul dengan azab yang begitu dahsyat. Bagaimana serombong daripada neraka yang dialirkan pada ketika itu. Dia kata, saya tak boleh nak bayang. Dan bila saya dengar, Masya Allah, kita bercakap tentang orang lain, tapi kita tak tahu bagaimana kita nanti. Tuan-tuan, saya pun terus tanya pada dia. Sebab dia kata, dia cuba cari-cari, tapi disimpan rahsia. Dia takkan pernah cerita. Saya nak cerita satu-satu ni panjang. Apa yang dia cerita. Dan dia boleh cerita ada orang yang pengalaman husnul khatimah punya tuan-tuan. Dia pernah urus satu jenazah budak yang memang mati kerana dadah. Tetapi rupanya, tak sedar, rupanya dia dah bertaubat. Dan kemudian dengan sebab taubat, dia seorang kena urus.
Tuan-tuan cuba bayang, tangan dan badan dia ni, 2 minggu dia uruskan jenazah tu. Lalu ke orang tanya, Ustaz pakai perfume apa wangi sangat? Kesan wangi jenazah tu lekat pada tubuh dia, tak hilang 2 minggu, tuan-tuan. Dan ada cerita benda lain yang tak elok, yang tu saya tak nak cerita. Tapi saya tanya tuan-tuan sebelum alaungan azan ni. Saya tanya dia, Ustaz, boleh tak saya nak tahu pengalaman Ustaz? Sebab saya takut mati dalam su'ul khatimah. Takut hari ni kita orang masjid tiba-tiba mati, Allah kata dia dalam keadaan su'ul khatimah. Abu Darda berkata, Man salima ala imanihi ayyuslaba anhu 'inda mautihi illa sulibah. Tidak adalah seorang yang kata Abu Darda, dia rasa tak pernah risau pun aku nanti kalau mati ni husnul khatimah ke su'ul khatimah ke. Tak pernah risau. Orang itu adalah orang yang pasti tercabut iman dia. Sebab tu sentiasa Nabi itu takut sangat, dan sebab itulah zikir, kata Anas ibn Malik, yang paling banyak Nabi baca. Apa zikir yang paling banyak Nabi baca sepanjang hayat Nabi? Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tolonglah ya Allah tetapkan hatiku wahai Allah. Nabi baca, Nabi minta, kita tak pernah minta sebab kita rasa hari ni aku buat baik, confirm hari esok aku baik. Tuan-tuan, saya tanya dia soalan, Ustaz, dalam banyak-banyak orang mati su'ul khatimah, apakah penyebab yang paling cepat menyebabkan seorang itu su'ul khatimah? Tuan-tuan, dijawab tanpa perlu dia fikir, tanpa perlu dia toleh. Paling banyak orang mati su'ul khatimah adalah anak yang derhaka pada emak dan ayah. Sebab kita tak tahu kita ni adakah masuk atau tidak, nanti kita dengar sedikit lepas daripada azan ni, insya-Allah. Oh, tak apa. Tak apa saya. Baik. Saya ulang balik. Saya tanya dia soalan. Apakah yang sebab yang paling besar dia nampak seorang itu dia tempah mati su'ul khatimah? Dan tuan-tuan, yang ni dia tak payah fikir, dia terus jawab. Maknanya pengalaman dia, orang ni mati su'ul khatimah, dan kemudian dia cek, rupanya Masya Allah, orang ni macam mana dengan emak dia, orang ni macam mana dengan ayah dia. Tuan-tuan, bicara ni bukan tuan-tuan bicara untuk bukan sekolah menengah, tuan-tuan. Sebab kita selalu adakan cerita tentang mak ayah ni, tuan-tuan, untuk pelajar-pelajar. Tak. Selagi kita hidup ni, tuan-tuan, kita selagi itulah Allah tengok setiap hari bagaimana kita buat baik pada manusia yang kita panggil ibu atau ayah. Kita tak lepas, tuan-tuan. Dan sebab itulah semua yang dikasihan, kita takut pada malam-malam Ramadan 10 terakhir kita pun bersimpuh. Kita nak mengharapkan berkat di malam-malam Lailatul Qadar. Dan kita duduk, tapi rupanya kita tak sedar, di sisi Allah dalam daftar dia atas tindakan kita, rupanya banyak perkataan kita. Katalah ya, saya cakap dengan akhi Alif, ya. Katalah saya cakap macam ni kan, akhi Alif, pukul berapa kita kena jalan ya? Pukul berapa Tak, pukul berapa? Tuan-tuan, saya boleh cakap macam tu mungkin dengan sahabat saya. Tapi bila saya cakap perkara yang sama pada seorang manusia yang saya pernah menumpang dalam rahim dia, seorang manusia yang darah dia masuk untuk bentuk diri saya ketika saya berada pada saat yang paling penting, semua yang saya kasih sekalian, Allah tak redha perkara tersebut laku pada kita. Dan berapa banyak, tuan-tuan, daripada kita balik sampai mungkin ada di kalangan kita, mak dan ayah kita dah meninggal dunia. Kadang-kadang percakapan kita, kadang-kadang tindakan kita, kata Imamul Ghazali, apabila Allah kata wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma, janganlah kamu kata walaupun kalimah kata Imam Ghazali, kita tak payah cakap pun sebenarnya. Tak payah cakap. Untuk kita ni masuk daftar anak derhaka. Dan saya ulang, anak derhaka dia sedang tempah tiket untuk mati su'ul khatimah. Dan akan tanda, dalam keadaan ada tanda padanya dalam keadaan su'ul khatimah. Semua yang dikasih sekalian,
Cuba bayang, kalau kita tidak pernah ataupun seorang ibu, dia rasa dalam hati dia, yang kita ni tidak mempedulikan dia. Itu termasuk dalam wala taqul lahuma uffin. Itu dah masuk dalam erti yang kita tu sebenarnya termasuk dalam orang yang menggunakan perbuatan perkataan dia. Dan sebab itulah tuan-tuan, bila kita muhasabah, berapa banyak kita pernah lukakan hati manusia ni. Syaitan ni tuan-tuan, antara cara tipuan dia adalah dia akan biuskan kita untuk ingat benda ni. Tak payah ingatlah. Sedangkan berapa banyak ibu-ibu yang ada di kampung zaman sekarang. UKM buat satu kajian yang mereka namakan sebagai loneliness. Bukan loneliness, loneliness. Maknanya sarang-sarang yang sunyi. Berapa ramai sebenarnya anak-anak, dia tak pernah hubungi pun ibu ayah dia. Dia tak kontak pun ibu dan ayah dia. Dia rasa tak senang kalau tak kontak kawan, tapi dia tak kontak ibu dan ayah. Semua yang dikasihkan, kenapa saya cerita semua ni? Saya cakap untuk diri saya, tuan-tuan. Baru ni saya pergi masa 2 Ramadan sudah. Kita tak nak, tuan-tuan, kita datang ke masjid, kita datang sama-sama, tapi kita masuk dalam kata Nabi, dia buat kebaikan, tapi sebab dia dah buat benda yang menyebabkan dia mati dalam keadaan su'ul khatimah, kita takut perkara tersebut akan datang saat waktu kematian. Saya pergi satu program ni, malam ni kita rehat je lah tuan-tuan, kita santai-santai saja. Program rumah orang kebajikan lah, kebajikan rumah orang tua-tua. Dan saya ceramah macam ni tuan-tuan dengan cepatlah waktu nak sebelum iftar. Ada seorang ibu ni, dia pegang handphone dia, bukanlah macam phone kita, phone yang lama tu. Tapi setiap kali dengar ceramah kita, kadang-kadang kita gurau, dia pun gelak. Kadang-kadang kita serius, dia pun serius. Tapi saya tengok, selang beberapa minit, dia akan tengok phone dia. Nanti dia sambung balik. Dan benda ni ketara, tuan-tuan. Benda ni ketara. Dia tengok phone. Selang berapa minit, dia akan tengok phone. Sampai ketika iftar, saya tanyalah kepada penjaga tu. Saya kata, kenapa ya? Dia kata, makcik ni baru masuk lebih kurang 6 bulan. Masuk 6 bulan ke pusat kebajikan dia orang. Dan memang, saya kata memang dia sentiasa tengok phone ya. Ya, sebab dia telefon dia tu, dia takut kalau anak dia telefon, ada satu miss call, dia tak pandai nak call back. Jadi, dia nak supaya bila anak dia call, dia boleh angkat. Dia akan angkat call anak dia. Dia duduk 6 bulan, dan semua yang dikasih sekalian, saya tanya dia soalan. Sepanjang 6 bulan yang dia, kalau mandi pun dia akan letak phone dia dekat bilik air, untuk tengok, adakah anak dia call. Sampai dekat solat saja tuan-tuan, dia letak terbalik macam ni. Habis dia salam, dia akan buka balik, dia akan pegang phone. Sambil zikir, dia akan tengok. Saya tanya kepada mereka, berapa kali dalam tempoh 6 bulan ini anak dia telefon dia yang dia duk perhati, duk charge phone supaya anak dia telefon. Berapa kali anak dia telefon? Semua yang dikasih sekalian, jawapannya adalah kosong. Sepanjang 6 bulan dan setiap 5 minit seorang ibu tengok. 6 bulan tuan-tuan, tak pernah sekali 5 orang anak dia sekali pun memberikan panggilan. Tuan-tuan, pada pecahnya hati seorang ibu, katalah anak tersebut datang ke masjid, menyungkur sujud dan kemudian minta redha pada Allah. Agaknya adakah Allah beri redha pada dia dalam keadaan hati ibu yang sebegitu? Sebab itu kita takut sangat. Kita buat kebaikan, kita tak tengok bagaimana nanti ketika kita pulang husnul ataupun su'ul khatimah, kita tak anggap benda ni jadi penting. Dan tuan-tuan, macam saya, dan mungkin ramai di kalangan kita, yang ibu dan ayah mungkin dah dijemput pulang oleh Allah. Tuan-tuan, kata Nabi dalam hadis, وَمَا الْمَيِّتُ فِي الْقَبْرِ إِلَّا كَالْغَرِيقِ الْمُغَوَّثِ. Tidak adalah jenazah saat dia masuk dalam kubur. Kata Nabi, mereka sebiji seperti orang yang lemas tangannya menggapai memohon pertolongan.
Seperti seorang yang tangannya menggapai mengharapkan pertolongan. Cuba bayang tuan-tuan, dia harap pertolongan siapa? Dia harap pertolongan doa daripada kita. Kita ketawa berdekah-dekah dalam keadaan ibu yang kandungkan kita satu masa mengharapkan mana anakku. Kalaulah 5 minit sekali seorang ibu hidup, dia tengok telefon, tetapi cuba bayang ibu kita yang berada di alam kubur tuan-tuan. Mengharapkan sangat, kenapa anakku tak boleh berikan aku doa, kenapa anakku tak boleh memberikan sesuatu kebaikan yang diberikan kepada dia. Dan tuan-tuan, cuba bayang Allah lihat benda ni, tiba-tiba sekarang kita tampil sebagai kita rasa kita ni kalau apa-apa kita husnul khatimah. Kita rasa bahawa kita dalam keadaan manusia terbaik. Sebab itulah apabila kita sama-sama muhasabah, rupanya memang Allah Subhanahu wa taala meletakkan satu manusia pada kedudukan yang tinggi. Dan sebab itulah kita ambil kesempatan, marilah pada malam ni tuan-tuan, kita merenung balik. Seorang sahabat Nabi, Talhah bin Ubaidillah, meninggal ibunya. Dan dia bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, boleh tak aku buat sesuatu amalan yang aku boleh hadiahkan pada ibuku? Maka Nabi, dan ditanya dalam banyak-banyak amalan, apa amalan yang paling baik? Maka Nabi SAW menyebutkan bahawa amalan yang paling baik adalah saqal ma'. Apabila kamu mensedekahkan air, maka Rasulullah, dia telah wakafkan satu telaga dengan niat, jadilah pahala telaga ini adalah untuk ibu aku. Cuba bayang, itu para sahabat, tapi kita hidup tuan-tuan, aku dan aku, tanpa kemudian kita putuskan dengan ibu kita. Dan kemudian kita sangka, kita berada dalam keadaan yang baik. Dan sebab itulah pada malam ini kesempatan yang ada untuk kita muhasabah. Marilah kita muhasabah agar kita, ya Allah, janganlah, ni minta ya Allah, janganlah sama sekali seorang pun yang ada dalam majlis ini yang datang untuk kebaikan, rupanya kami berada dalam daftar di sisimu sebab kita rasa okey. Tetapi okey bukan kita tentukan, Allah yang menilai kita. Adakah kamu itu orang yang birru walidain? Tuan-tuan, cuba bayang, Imam Al-Bukhari, dia buat Sahihul Bukhari. Dan di sana ada 7,000 hadis. Dan dia buat satu bab, satu kitab. Daripada kitab tersebut ada kitab, dan namanya kitab itu adalah Kitabul Adab. Kitab tentang adab. Imam Al-Bukhari, kerana dia menulis hanya bahagian kecil saja dalam Sahih Bukhari, maka dibuat satu kitab lain namanya Al-Adabul Mufrad. Adabul Mufrad bermaksud dia nak cerita ni tentang adab semata-mata. Tentang adab semata-mata. Dalam kitab yang lain dia tak buat kitab mufrad. Maknanya dia tak kembangkan daripada Sahih Bukhari. Dan tuan-tuan, tahukah kita dalam Sahihul Bukhari, sebab Imam Al-Bukhari, dia tahu sangat bila dia baca banyak hadis. Maka dalam kitab Adabul Mufrad, maka bab yang pertama dia masukkan. Bab yang pertama dia masukkan dalam kitab Adabul Mufrad adalah berbuat baik kepada ibu dan ayah. Berbuat baik pada ibu dan ayah, sebab dia nampak, mungkin dia perhati manusia ni, bila manusia ni dia buat baik, dia lupa satu baik adalah buat baik pada ibu dan ayah. Maka kerana itu, Masya Allah, marilah sama-sama kita faham untuk kita dapat dalam apa yang disebutkan sebagai husnul khatimah. Dan inilah yang kita kena jaga, dan inilah rahsia kepada keberkatan kehidupan kita semua. Baik, semua yang dikasihi sekalian, saya kira itu sajalah yang saya nak kongsikan dengan kita pada malam ini dalam kesempatan yang ada. Maka di hujung ini, marilah kita sama-sama menadah tangan dan berdoa. Sebab kita bercakap tentang nasib kita yang panjang. Hidup di dunia ini sangat sementara, tetapi kita akan pulang untuk hari yang panjang. Tetapi kalaulah di dunia ini perkara terpenting kita lepaskan, maka masa mungkin semua yang dikasihi sekalian, kita akan mendapat keselamatan yang panjang. Marilah sama-sama, boleh tak tuan-tuan, saya nak ajak satu benda, dan kita cakap satu benda pada malam ini. Wahai Allah, andainya amalan yang kami lakukan pada malam ini berpahala. Andainya majlis ilmu yang kami duduk pada malam ini berpahala. Andai ada di kalangan kami yang Allah gerakkan hatinya untuk infakkan harta untuk masjid ini.
Andai kita datang hanya semata-mata nak mendapat redha Allah dan dapat pahala, ya Allah, jadikanlah pahala ini hadiah kepada ibu kami, wahai Allah. Jadikanlah ya Allah pahala amalan yang kami buat adalah hadiah buat ayah kami, wahai Allah. Tuan-tuan, niat perkara tersebut dalam hati-hati kita semua. Dan jangan pernah benarkan syaitan untuk datang sehingga lupakan satu hari kita lalui dan kita lupa jasa kedua mereka. Maka ya Allah, kami mendarah tangan pada saat ini. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdal hamidin, hamdal syakirin, hamdal zakirin, hamdal taibin. Hamdan yuafi na'amahu wa yakafi'u mazidah. Ya Allah, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimu sultanik. Allahumma syrah bil Qur'anil azim sudurana wa yassir bihi umurana wa azim bihi ujurana wa hassin bihi akhlaqana wa ashfi bihi amradana wa nawwir bihi qulubana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ij'al ya Allah jam'ana hadha jam'an marhuma. Jadikanlah ya Allah majlis kami pada malam ini sebuah majlis yang benar-benar Engkau rahmati ya Allah. Berilah ganjaran ya Allah pada yang menguruskan majlis ini, wahai Allah. Berilah ganjaran pada mereka yang menginfakkan harta untuk majlis ini, wahai Allah. Berilah ganjaran untuk mereka yang hadir bersama dalam majlis ini, wahai Allah. Berilah pembelaan pada setiap yang duduk dalam majlis ini, wahai Allah. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksumah. Jadikanlah ya Allah berpisah kami sebentar nanti, berpisah orang-orang yang terjaga, terpelihara, bahkan diampunkan segala dosa-dosa kami, wahai Allah. Allahumma ya Allah, dalam majlis ini ada hamba-Mu yang sakit ya Allah. Tolonglah sembuhkan sakitnya ya Allah. Ya Allah, dalam majlis ini ya Allah ada hamba-Mu yang sedang menanggung beban kesakitan. Antas syafi ishfih ya Allah. Engkau penyembuh, sembuhkanlah ya Allah. Dalam majlis ini wahai Allah ada hamba-Mu yang sedang berharap sesuatu hajat yang sangat penting ya Allah. Maka tunaikanlah hajatnya wahai Allah. Ya Allah, dalam majlis ini ya Allah ada hamba-Mu ya Allah yang sedang terbelenggu dengan masalah keuangan ya Allah. Engkau maha kaya ya Allah, lepaskanlah ya Allah masalah keuangan daripada kami wahai Allah. Allahumma ya Allah, dalam majlis ini ada hamba-Mu yang sedang terbelit dengan masalah hutang ya Allah. Janganlah ya Allah kami pulang kepada-Mu dalam keadaan kami masih berhutang wahai Allah. Ya Allah, dalam majlis ini ya Allah ada ayah-ayah yang menangis, ibu-ibu yang menangis kerana merasai bahawa anak-anak mereka telah melupakan mereka. Dalam majlis ini ya Allah ada ibu-ibu yang sangat terasa hatinya ya Allah. Banyak sekali perkataan daripada anak-anak yang menggores hati-hati mereka dan anak-anak tersebut tidak pernah memikirkan mereka. Ya Allah, dengan berkat doa pada majlis ini ya Allah, pulangkanlah anak-anak kami kembali wahai Allah. Ya Allah, anak-anak kami yang kami tak tahu apa yang mereka sedang lakukan, janganlah jadikan mereka derhaka kepadamu wahai Allah. Dan janganlah lagi nanti di hari akhirat saat kami berdiri di hadapan-Mu ya Allah, anak-anak kami yang kami besar dengan begitu susah dan payah, mereka menuding jarinya ke wajah-wajah kami dan berkata dan membentak, wahai Allah, kami derhaka sebab ayah kami, ibu kami tidak mengajarkan agama. Wahai Allah, janganlah itu berlaku kepada kami wahai Allah. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami mampu melaksanakan amanah dengan sebaik-baik yang mungkin ya Allah. Ya Allah, janganlah yang menadah tangan dalam majlis ini diberikan melainkan rezeki yang halal dan penuh berkat sebanyak-banyaknya wahai Allah. Jauhkanlah kami daripada bala bencana, malapetaka dan kemalangan ya Allah. Allah ya Allah, dalam majlis ini kami tidak tahu adakah kami tergolong dengan anak dalam anak yang taat ataupun anak yang derhaka. Kami bermohon kepada-Mu sejak daripada malam ini wahai Allah. Jadikanlah kami sebagai seorang anak yang sentiasa melakukan ketaatan kepada kedua ibu bapa kami wahai Allah. Ya Allah, angkatlah darjat ibu kami wahai Allah. Manusia yang pernah menumpang, kami tumpang dalam rahimnya ya Allah. Manusia yang untuk kami lahir tumpah darah merahnya wahai Allah. Manusia yang untuk kami lahir dia menjerit kesakitan ya Allah. Ibnu Umar pernah melihat seorang yang menggendong seorang ibu
Dan kemudian tawaf, kemudian sa'i dalam keadaan penuh berhamburan. Dan dia bertanya kepada Ibnu Umar, adakah aku telah termasuk dalam golongan anak yang taat? Ibnu Umar kata belum. Kerana sesungguhnya setiap titis darah ibumu, kamu tidak akan pernah mampu membalasnya. Wahai Allah, kalau sebegitu, basakan kami ya Allah. Banyak sangat perkataan kami yang melukakan hati ibu kami, wahai Allah. Perbuatan kami, wahai Allah. Maka jagalah kami tergolong dalam anak yang derhaka. Wahai Allah, kami minta agar ibu kami diangkat darjatnya, ya Allah. Ya Allah, ada di kalangan kami, ya Allah. Kami mohon untuk manusia yang kami panggil ayah, yang kami tak pernah bilang, ya Allah. Peluh yang mengalir untuk besarkan kami, wahai Allah. Susah dalam membesarkan kami, wahai Allah. Kami pohon, ya Allah. Angkatlah darjatnya, ya Allah. Sesungguhnya doa kami takkan pernah sampai kepadamu saat kami tidak mendoakan kedua mereka, wahai Allah. Allahumma arhamna idza sirna min ashabil qubur. Tolonglah kami saat kami nanti berada di alam kubur, ya Allah. Dan tuliskanlah setiap yang menadah tangan saat ini. Nama-nama kami telah ada dalam daftar ahli syurgamu, wahai Allah. Jangan ada seorang pun di kalangan kami, kerana dosa kami yang banyak ini, wahai Allah, maka nama-nama kami terpahat dalam daftar ahli neraka. Allahumma ya Allah, masukkanlah kami dalam syurga penuh nikmat. Jauhkanlah kami daripada azab neraka Jahannam, ya Allah. Janganlah rongga kami dituang dengan timah yang menggelegak, tembaga yang menggelegak kerana kami mendengar kebenaran tetapi kami menolak kebenaran. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Juga khusus ya Allah, jadikanlah Masjid Ibn Mas'ud ini ya Allah diberikan hidayah kepimpinan kepada para pemimpinnya, dan jadilah seluruh ahli jamaah terikat dengan ukhuwah kasih sayang. Kami datang dalam pelbagai latar belakang, kami datang daripada pelbagai negara. Ya Allah, satukanlah hati kami di sini dengan ikatan yang kasih sayang yang sebenar. Janganlah pecahkan kami, wahai Allah. Janganlah pecahkan kami, wahai Allah. Jangan pecahkan hati-hati kami, wahai Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan doa tadi, saya sudahi dengan terima kasih di atas kebersamaan tuan-tuan bersama sampai ke penghujung. Ampun maaf daripada saya sebarang khilaf dalam bicara saya. Saya memohon kemaafan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.